Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini boleh kita sambung majlis muzakarah ilmu kita, yang mana kita duk baca dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sampai kepada sifat yang kedua daripada sifat yang dikeji, sifat yang Allah Ta'ala tak suka. Yang pertama kita baca dah, iaitu masalah deki. Habis. Kemudian kita baca pula masalah riak. Sifat yang kedua iaitu sifat riak. Sifat yang dibenci oleh syarak, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kosak dengan amalan ibadat kita itu lain pada Allah. Kosak. Dan sebab yang awak jadi itu tu ada tiga kita baca pada minggu lepas dah. Yang pertama, kasih kepada puji orang. Nak beri orang puji kita, maka kita buat amalan bukan kerana Allah, nak dia mau puji. Mana kalau dia mau tak puji, kita berhenti lah. Tu yang pertama. Dan kita wayak dah ubat untuk nak ubat penyakit ni. Sebab yang pertama ni buat kerana nak orang puji. Maka kita wayak dah ubat dia, iaitu kita kena fikir semua kata kesempurnaan hak orang dia puji itu adalah benda yang tak sungguh. Tak sempurna, tak ada sempurna yang sebenar. Orang ni dia molek sini, dia tak molek situ. Dan juga kita orang yang kena puji ni, kita kenal diri kita. Dia mau puji kita, dia mau tak nampak hak kita buat di belakang dia mau tak nampak di hati kita. Sebab tu orang yang suka kepada kepujian orang ni, seolah-olah dia duk suka kepada benda yang wahai, yang tak cerak. Tu bukan sebaliknya dengan orang puji dia saat ni, nak bawa pergi kepada sifat-sifat buruk lain pula, sifat takabur, sifat megah sebagainya. Sebab tu masalah puji ni Islam lagi tak sewi puji depan. Nak puji boleh, puji belakang. Pemain puji depan demo ni tak ada pengadai mudah dalam dunia ni, tak ada dah. Dah siap. Bawa pergi kepada orang-orang tu nak besar diri, nak takabur, nak berasa orang panggil perasaan. Itulah. Sebab tu kita apabila orang puji kita, kita kena ambil puji saat ni tak bawah kaki kita, bijak bila gelai dalam tanah. Tu puji tak sedar akik naik. Mak kali kita akik naik, nak jadi punah hati kita. Nak rasa kata kita ni molek, kita ni tu gitu. Sebab tu orang yang riak ni, walaupun dia mau puji, tapi hakikat sungguh dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Sebab kita wajak anda kata 3 nama
Allah Ta'ala panggil orang riak pada akhirat. 4 nama Allah Ta'ala panggil orang riak pada akhirat esok. Yang pertama, Allah Ta'ala panggil ya murai, wahai orang riak. Yang kedua, Allah Ta'ala panggil ya ghawi, orang sesat. Yang ketiga, Allah Ta'ala panggil nama dia ya fajir, orang jahat. Yang keempat, Allah Ta'ala panggil dia ya khasir, orang rugi. 4 nama bagi orang yang riak. Yang pertama, orang riak, nama dia riak. Yang kedua, orang ghawi, sesat. Yang ketiga, fajir, orang jahat. Khasir, orang rugi. Tu Allah Ta'ala panggil dia depan orang ramai. Pada dunia dia mau puji, tapi akhirat tu dia panggil dengan nama biasa tu. Nak buat apa? Puji yang manusia tu nak buat apa? Sekerak je. Sebentar yang puji yang manusia. Sebentar lepas tu hilang. Kita mati lebih dah lah. Itulah. Sebab tu kita ingatlah, tak pandai dengan kita buat orang puji, Allah Ta'ala panggil kita dengan nama lagu tu saat ni tu. 4 nama saat ni. Itu sebab yang pertama yang kita baca dah pada minggu yang lepas. Bahkan dibandingkan puji orang saat ni, supaya nisai madu. Nisai madu ada racun. Nisai madu kita makan rasa manis, tapi sebaliknya ada racun, boleh mematikan kita. Begitu juga dia memuji depan kita, manis puji, sedap dengar, tapi puji saat ni boleh memusnahkan kita, memusnahkan hati kita. Pun nisai madu yang ada racun saat ni lah. Sebab tu kita janganlah buat kerana nak orang puji sama sekali. Jangan. Jangan duduk situ. Kalau duduk situ kok teruklah. Baik, mari sebab yang kedua bagi riak, iaitu takut dicela. Sebab mula-mula harap puji dan harap puji manusia. Yang kedua pula takut dicela, takut orang kata bodoh, takut orang maki, takut orang kata kita. Dan sebab kita takut saat ni, kita buat amalan. Takut untuk email kata, takut demo tu kata, takut untuk guru kata. Maka dengan sebab takut orang kata tu, buat amalan baik saat ni. Mana hati dia bukan buat kerana Allah dah lah. Buat kerana takut orang kata, takut orang murih, takut orang marah. Ni pun adalah satu rupa daripada riak. Kita ni apabila kita tinggal benda yang Tuhan larang, jangan tinggal takut orang kata kita. Begitu juga kita buat satu benda yang Tuhan suruh, jangan buat kerana takut dia memurih kita. Atau kena ingat molek tu. Ada kalanya kita tu duduk kerencai dengan demo tu, buat kerencai dengan demo ni, buat. Jadi kita mungkin buat kerana Allah lah, buat kerana demo tu. Takut demo tu kata, takut demo ni maki. Ayolah, masuk dalam satu rupa riak. Lepas tu kita kena jaga molek dah, jangan ada lagu tu. Kalau kita ada, rugi belaka tu. Waktu tu Allah Ta'ala kata, kita baca hadis minggu lepas tu dah, Allah Ta'ala kata, izhab, mugilah. Orang amalkan orang saat ni, Allah Ta'ala kata, izhab, mugi. Fakhudh ajraka mimman amiltalah. Mau dia ambil pahala daripada orang yang buat kerananya. Buat kerana dia, ambil pahala dia tu. Fala ajra laka indana, tidak ada pahala bagi engkau di sisi kami. Kami tak ada pahala kamu. Sebab mu buat bukan kerana kami, Tuhan kata. Itu mu ambil dia tu. Kalau dia tu sungguh, boleh ke pahala? Tak ada. Tak ada siapa yang milik pahala pada hari akhirat esok malaikat Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena isih benar-benar dah. Kerana Allah ya. Ada kerana lain. Insya-Allah Ta'ala. Buat kerana takut orang cela. Nak ubat lagu mana ni? Kita tengok ubat dia dah.
Kata ada pun sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Takut manusia marah, takut manusia maki, takut manusia kata. Dia. Kita ada royak semua dia kadang-kadang orang perempuan tak kelubung. Duduk depan rumah. Tak kelubung duduk depan rumah. Mana orang lalu berapa orang dah tak tahulah. Semua orang lalu tengok rambut dia duduk luar. Betul lah tak email lalu. Lari masuk dalam rumah. Lari ambilkan gelubung, tak atas kepala. Sebab tak email lalu. Sebab tu guru lalu. Eno je tadi orang lain duduk lalu berpuluh-puluh. Dia mau duduk tunjuk rambut kat orang tadi tak ada kuasa kita. Tapi bos kata tak email lalu ataupun untuk guru lalu, gaduh ke mereka gelubung. Kena tok guru dia kata, tok guru dia murid, tok guru dia nasihat. Jadi bukan kerana Allah, kena takut tok guru. Takut tok guru kata, takut tok guru royak, takut tok guru nasihat. Ini bahaya dah. Sebab tu kita jangan duduk situ. Kita mari dalil, kita buat apa mari daripada hati. Hati buat kerana suka, kerana Allah situ. Duduk situ tak apa. Jaya dah. Baik, kita nak ubat lagi mana ni? Maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Dia mulut kata gitu, kata gini tu. Boleh mudarat tak kita? Dah. Tak boleh nak mudarat apa. Cela manusia tu tak boleh nak mudarat apa. Tak boleh nak buat jadi kita ni bahaya apa-apa. Kecek lah demo lah mana pun. Tak boleh nak buat apa. Maka kita ingat situlah deh. Jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah. Apa tak? Jadi demo kata kita, tapi kita dengan Tuhan betul. Tuhan puji kita, manusia kata, belanja kata. Belanja kata. Sebab tu kita ayat sok mudah kata kita ni kena betul dengan Tuhan je. Kerana dengan mulut manusia ni tak nak betul sok mudah. Kita buat gitu pun tak betul, gini pun tak betul. Biar dia mau kata. Sebab dia mau kata tu tak boleh buat kesepo kita. Syaratnya kita dengan Tuhan betul. Kita dengan Tuhan kena. Tuhan puji kita, Tuhan terima hak kita, sudah. Tu ingat molek dah. Manusia nak kecek rana, biar. Jadi ada orang nak betul dengan manusia. Betul dengan manusia, belah salah dengan Tuhan pun. Tu dia. Nak betul dengan manusia, belah salah dengan Tuhan. Ni tak kena lagu tu. Dengan manusia, ikut manusia nak boleh buat belakang. Tapi salah dengan Tuhan, nak buat gapo gitu. Kita naknya belahlah manusia nak kata reno asalkan kita betul dengan Tuhan. Tapi kata sekali lagi kita baca deh. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Cela tu tidak memberi mudarat akan dia, akan orang-orang saat ni. Jika ada ia orang saat ni tu yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala kena. Belah dia nak kata kena. Belah. Mak kata mulut orang tak kena dia. Tak kena semua. Kalau kena orang ada 100 orang. Kena 20 orang, tak kena 80 orang. Ataupun kena 80 orang, tak kena 20 orang. Kena 50, tak kena 50. Dia nak cari, nak kena semua, dia tak boleh. Tapi dalam pepatah Arab kata nak ridon nas ghayatul la tudra. Keredaan manusia satu royah, satu tujuan yang tidak dicapai. Kacaulah mana pun manusia redha kita semua tak boleh ada. So carilah. Kita jadi tuk oleh kampung.
Orang lagi kampung banyak mana? Beribu-ribu. Mari kita buat sos sekarang, royo lek tu. Lek ni tak apa, lek ni tak apa, lek tu royo. Kita nak minta royo belaka tak boleh hadi. Manusia berapa tu kepala. Hak tu nampak gitu, hak tu nampak gini. Sebab tu kita penting sekali betul dengan Allah Ta'ala. Sudah. Betul dengan Allah Ta'ala dah. Sabit Nabi dia dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lepas tu orang hak masuk Islam banyak mana? 80 orang lebih-lebih. Hak hijrah pergi Habasyah 84 orang. Jatuh. Tino dalam sebelah orang. Maknanya tak sampai 100. Berapa tahun? 13 tahun. Lepas tu pula orang ramai pakat kata rena ke Nabi. Suan mak di Mekah kata rena ke Nabi. Kata Nabi ni gila lah. Kata Nabi ni masuk hatu lah. Kata Nabi ni macam-macam kata. Sihir lah. Kata belaka. Nabi hirah belanja kata. Belanja kata. Tak boleh nak mudah rapor dia lemo. Kata lah mana pun. Tapi Nabi dengan Tuhan betul. Sudah. Itu deh. Tu kita penting situ lah. Mana manusia tak kata apa kita, dia tak boleh jadi. Tak jadi. Orang yang kata kita tu supaya tu juga orang lain pula kata dia. Tapi jaga so deh. Pak ni adat lah deh. Demo kata huduh kita. Kita jangan kata huduh demo. Payah nak ajar, payah nak buat ni. Nah. Tapi dalam ayat hamba Tuhan wa ibadur rahman alladzina yamshun 'alal ardi hauna, hamba Tuhan yang Tuhan redha, satu sifatnya wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang mai pai maki, dia kata lah selamat, assalamualaikum. Sudahlah, mu nak kata-kata dah. Ayuh nak cari itu orang. Biasanya dia orang pai, kita pai kata. Habis kelebihan. Nah, dan kita tahu kata dia mau nak kata tu tak kena, tak sungguh, biar kata lagi. Tapi tanya kata boleh tak kita nak difak? Boleh. Kita nak oyak kata kita ni kena gini boleh. Tapi jangan kita kecek huduh semua dia mau kecek huduh. Kita tak setuju nah kalau lah hok ning maki, hok ning maki, hok ning dia bukan benar lah gitu. Ada. Hok ni maki dah, dia salah dah orang maki ni. Kita pergi maki walah pula dah. Tak kena itu. Tapi kita menerai tak apa. Nak menerai tak apa, nak oyak hak kita ni moleknya lagu ni, kenanya lagu ni. Ada nak kata ke demo tak apa. Tak ada masalah. Ni dah. Ni dalam sosial, dalam online ni dia banyak lagu tu. Hak ni kata ke hak tu, hak ni kata hak tu, kata ke hak ni duk kata gi mari. Dah. Sebab tu kita kena jaga molek dah. Itulah. Kali itu kita betul dengan Allah Taala juga. Dah. Hak manusia dia nak beri 100% tak boleh hadir. Apa dia semua orang tak kena, tak kena tengok gak kita dia. Okey. Setiap kampung kita buat, kita sore orang lain tak ada pihak setuju sore buk. Atau kena fikir kat dia, kena tengok semula kena gedok aku buat ni. Kena gedok dengan Tuhan ni. Ada dah. Saya ingat mana dah. Baik. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahwasanya tiada mengerjakan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah Ta'ala kerana takut akan celah makhluk yang tiada memberi mudarat. Tengok dia buat kerana nak takut orang celah, riak. Dia niat riak tu. Jadi dia bolehnya orang tak celah dia, orang tak kata dia dalam dunia. Tapi akibat akhirat Tuhan marah, Tuhan seksa. Jom lagi nak tukar. Nak tukar akhir dua tu. Jom Tuhan marah, asalkan manusia tak kata. Nak kayak gitu. Tuhan marah sebab kita riak. Nah,
Lepas tu manusia mau kita buat itu dia tak kata apa. Hak kita bolehnya manusia tak kata apa kita, tapi Tuhan marah. Jangan tukarlah dua tu, bukan benda boleh tukar dah. Hal itu kena kena weh. Jangan pula manusia nak kata. Jangan pula manusia nak kata asalkan Tuhan redha. Cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat yang kita nak belaka dah. Subhanallah dah. Sebab tu katanya Imam Bukhari tu kitab hadis. Buat akhir hayat dia kena fitnah. Fitnah. Nah hamba tu baik pada negeri. Dekat tu orang kata kitab hadis yang sahih sekali. Lepas pada kitab tu kitab dia. Tapi kena fitnah sampai kena hamba tu baik pada negeri. Imam Bukhari pada akhir hayat dia. Bah kita tak pelik Nabi kita pun kena hamba tu baik daripada Mekah. Jadi orang yang pergi dengan kebenaran ni jalan gitu. Nabi kata kebenaran ni pahit. Pahit. Bila kita pergi saat ni tu, supaya pergi baru apa? Kali tu dua ubat dua jaga ni. Jaga yang pertama kita kena ingat semua kata hak manusia duk cela tu tak ada mudarat pun dengan kita. Asalkan kita betul dengan Tuhan. Tu jaga mula-mula kita pocok je nak ubah benda saat ni. Yang kedua pula kita kata adakah kita nak tukar di antara manusia tak cela dengan kemurkaan Allah Taala? Kita buat kerana tak semua manusia cela, tapi dalam hati kita riak Allah Taala marah. Boleh tukar waktu tu? Tak boleh tukar. Waktu kita jagalah. Dia kata dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kosak riak yang dalam hatinya, nascaya benci mereka itu akan dia. Manusia pun akhir-akhir akan dibuka. Atau dia ni buat bukan kerana Tuhan, ni buat kerana riak, kerana takut kita kata. Akhir-akhir manusia sendiri pun benci juga. Sifat riak ni satu hari akan dibuka. Dia akan timbul ya tu timbul sirik dia. Kata dia ni tak ada ikhlas ni wah. Dia timbul bila manusia pula akan benci dengan automatik. Sebab kita tak ada buat kerana Allah Taala. Sebab tu kita nak manusia redha, Allah Taala redha. Boleh kita betul dengan Tuhan. Ikhlas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit Nabi di Madinah Mekah tak ada percaya. Ada berapa orang tapi dia sabar jalan kerana Allah Ta'ala hidup di Madinah. Akhirnya di Madinah tu boleh buka negeri, satu negeri Islam. Ramai orang turut dia. Bawa klik Mekah semula, orang Mekah pula turut dia. Waktu tu dia kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Klik Madinah, klik pada Mekah tahun yang ke-8 orang masuk Islam tu. Orang hak becik dia tu akhir-akhirnya pakat turut dia belaka. Sebab apa? Dah jelas dah kata Muhammad ni bawa hak benar. Jelas kata Muhammad ni tak ada nak kot lain. Hanya dakwah kerana Allah Taala. Orang pakat turut dia pula. Masuk Islam berpuak-puak afwaja. Akhirnya Islam lah adalah agama yang benar di atas muka bumi. Ini adalah sebab riak yang kedua. Takut orang cela. Waktu ya ubat ia ni ubat kena mikir aja. Ubat nak ubah ni kalau kita buat kerana takut orang kata, kita ingat semua orang kata kita tu tak boleh mudarat apa kita. Kalau kita betul dengan Tuhan, dia mau katalah mana pun nak buat apa tak boleh. So yang kedua pula, kita jangan tukar ke? Nak manusia redha dengan kita, tapi Tuhan marah kita. Nak buat apa? Nak buat apa tak boleh. Yang ketiga pula, ubat dia, riak kita oleh hati tu, satu hari Allah Ta'ala akan buka. Apabila Allah Ta'ala buka bila, manusia hak tak puji, hak tak cela kita saat ni, akan benci kita pula dah. Sebab tu, rahsia tak ada oleh dunia.
Yang mau kataความรักไม่มีในโลก Nah, kita wasa pun kata aku ni tusuk cekak dah. Tapi bawa akhir-akhir lah demo tu tahu, demo ni tahu. Hari ni Allah Taala buka. Nah, Allah Taala buka. Sebab tu kalau kita buat benda yang sulit. Nah, yang sulit Allah Taala tutup kesulitan kita tu. Kita kena jaga dengan apa? Jaga jangan buka rahsia orang. Kita cara nak jaga kesulitan tu. Kita buat benda tak molek, Tuhan tutup kita. Mana kesulitan kita saat ni Tuhan kata. Pas kita nak Allah Taala tutup sampai bila-bila tak payah. Kita jangan duk buka rahsia orang. Kalau kita buka rahsia orang, satu hari Allah Taala akan buka rahsia kita. Cerak. Ingat molek deh. Kita tahu keburukan orang, kita duk diam, jangan duk buka. Sebab apa? Sebab kita ada juga benda buruk. Pada kita duk buka keburukan orang, satu hari Tuhan akan buka kita. Habislah dia Nabi kata, man tatabba'a aurata akhihi, siapa saja yang duk cari keburukan saudara dia. Cari dia ni salah itu buka kat orang. Dia ni salah itu buka kat orang. Tatabba'allahu auratah, Allah Taala akan buka keburukan dia. Walau fi jawfi rahli, walaupun keburukan dia tu duk buat dalam rumah sekalipun. Ada siapa tahu? Satu hari Tuhan akan buka. Tahu? Sebab tu kita orang mukmin ni Tuhan suruh tutup semua dah. Tutup. Sampai ada satu hadis tu dah. Allah Taala panggil seorang hamba. Hamba ni buat jahat, buat buruk, buat maksiat banyak. Allah Taala panggil hidup dekat dengan dia. Dia Allah Taala bisik dengan dia. Bisik. Wahai hamba aku, sungguhkah membuat gitu, buat gitu, maksiat dia. Muat gitu. Hamba saat ni kata, ya betul wahai Tuhan. Tuhan bisik dengan dia. Tak ada royak depan ramah, ada bisik. Nah, sungguh yang aku buat wahai Tuhan, aku buat. Hak tu buat, hak ni buat. Buat belaka, ngaku belaka, tak ngaku tak leh dah. Maka Tuhan kata kena, wahai hamba aku, dalam dunia aku tutup, akhirat ni aku maafkan. Bakpo ulama kata bakpo boleh Allah Taala bisik dengan dia tak buka depan orang ramai, sebab orang ni kau masa duduk di dunia semua pun dia buat maksiat, tapi dia jaga rahsia orang. Rahsia kesulitan orang, kejahatan orang, dia tak royak ke orang. Terang. Tu tengok tu. Situ tu kesulitan tu orang panggil rahsia tak seri Allah Taala buka rahsia kita jangan buka rahsia orang. Pas riak duk hati. Riak sifat duk hati. Tapi satu hari Allah Taala akan buka. Buka orang lain tengok, nampak seri-seri. Dia ni tak ada nak kena Tuhan ni. Tengok hodok buat berhenti dah. Hodok buat molek-molek berhenti. Mana nak buat kerana takut ke orang ni. Buat nak orang puji. Demo tahu lah. Demo tahu, hak demo tak kata puas ni akan celah, akan marah kita. Tu kita jaga deh. Kemudian kita masuk insya-Allah. Adapun sebab yang ketiga bagi riak, iaitu tomuk. Tomuk iaitu nak kepada benda orang lain. Apa boleh buat amal ibadat kerana nak kepada barang orang lain. Itu satu daripadanya. Maka cara nak ubahnya dan ubahnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tomuk ia akan dia seperti harta benda yang diwahamkan saja. Benda kita nak tu. Kita buat ibadat kerana nak benda orang. Benda kita nak tu adakah cerak boleh? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Bukan cerak boleh. Kalau cerak kata boleh, halabo dah sebelah di dunia. Tapi benda kita ni buat kerana nak benda tu, susuk tak boleh benda tu.
Akhirnya saja berlaku. Bagi dunia pun saja, pahala akhirat pun saja. Sebab tu kita nak katanya benda di tangan orang ni, kita dah harap. Adakah boleh cerak? Tak boleh cerak berlaku. Tak boleh nak kata cerak. Benda nak boleh cerak dah dalam tangan kita dah lucu lagi. Nah, lucu lagi. Nak masuk dalam poket dah. Khabar-khabar, tak boleh ke orang lain pegang. Boleh jadi. Itu benda dunia, tak ada tetap sah pun. Tak ada nenon sah pun. Bah kalau kita diharap kepada benda dunia saat ni, dunia pun tak boleh. Nah, lepas tu keredaan Tuhan pun tak boleh juga. Rugi dua-dua. Nah, adapun kalau kita buat amal ibadat kerana Allah Ta'ala, maka cerak-cerak pahala akan boleh. Keredaan Tuhan akan boleh. Pada dunia tak kena bosan. Dunia tak kena bosan. Dia akan mari. Ambil kita sikit masuk hal lain sikit dah. Bab mengaji mengaji. Orang hok duk mengaji mohok dia. Buah habis mohok nak ngaji mana tu tanya. Nak ngaji mahawai talai tu, mahawai talai ni. Ngaji siapa? Ngaji saman. Tanya kata tak ada. Tak usah ngaji ke agama. Jawab kata gini. Ngaji agama nak kerja apa Ustaz? Nak boleh berapa Ustaz? Tengok. Kalau kita balik ditanya, orang ngaji agama, berapa orang duk minta sedekah? Kita berjalan minta sedekah dia orang tak ada kerja. Ada. Bukan orang ngaji agama, belana tak yang kaya lebih pada orang ngaji saman lagi. Belana. Bukan tak usah ngaji saman ni, tapi fikir dia tu salah. Ngaji agama nak makan apa? Nak boleh gapo? Kerja gapo? Allah. Jangan fikir lagu tu. Ngaji agama sekurang-kurangnya kita reti agama kita buat amalan dengan kita reti kan dapat pahala Allah kerana Allah. Dunia tak selesai. Selesai. Boleh kerja belana jalan kerja. Tak pakai pondok buka kedai besar belana. Tu cabai mata baru tu. Kedai bucu tu. Kedai berah tu. Tok akhir pondok ya. Buku dunia tak kena bosan. Tapi kalau kita buat kerana nak dunia belum tentu nak boleh. Akhirat tak boleh dah. Moga kita buat kerana dunia. Tu dah, ingat molek dah. Ingat molek weh. Tapi kalau kita ngaji saman agama pun mengaji, reti agama, hukum fardu ain reti berlaku, ngaji saman waktu alhamdulillah. Apa tu molek ya. Bosesor dah. Dunia ni boleh kerja besar. Boleh kerja molek. Tapi gak hak akhirat tak erti. Maya kita tak kena. Tak usah kata maya tu tak kena dah. Maya tu tak kena dah. Apa toh lagi khas maya. Pas tak ada kecek lagi bab usuluddin dalam hati tu, bab usul hak wajib kena percaya. Lepas tu lagu mana? Ada kecek lagi bab tasawuf pun kita duk baca ni. Lepas tu lagu mana? Lepas tu jangan hidup kita ni fikir kepada benar sekarang. Nak ke benar je. Hak lain. Nah, tanya sah aku boleh gapo? Kalau kuat tu boleh gapo? Allah akbar kabir. Tak ada ke pahala tu tak ada kan? Boleh dia fikir kata aku boleh gapo. Sebab tu rugi besar lah kalau orang buat kerana nak pada harta benda orang. Nak kepada benda orang. Tomuk kepada harta benda. Rugi besar kalau niat gua tu saja. Sebab tu kita ni di atas dunia ni dah kena berat oleh akhirat dari segi kadar. Nabi tu kata
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Daripada manusia, mereka yang kata mintalah dalam dunia ni baik, dalam akhirat pun baik. Lepas tu jauhkanlah kami daripada api neraka. Allah Ta'ala kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang itulah yang dapat habuai yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Tapi kalau niat dunia saja bila ayat lain tu kata wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Muniatlah dengan apa saja tewi kemu ad-darul akhirah akan akhirat. Tu niat tu. Alih tu wala tansa nasibaka minad dunya, mun jangan lupa habuai dunia, dunia pun nak juga sikit-sikit. Dah. Tapi hati kita yang besar akhirat. Itulah yang penting sekali. Kali itu orang hak buat amal ibadat kerana nak pada dunia, orang itu duk pergi di atas benda yang wahai, yang tak cerak. Gaduh-gaduh rugi belaka. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Kalau kita tak akhirat, dunia tak kena bosan. Tuhan tulis yang dah. Tak kena bosan. Tapi itu bukan makna kata kita kena duduk di rumah, okay? Kita kena bergerak, kita kena kerja, maka Allah Ta'ala buka. Itulah insya-Allah 3 sebab bagi riak. Dan tiap-tiap sebab ada ubah. Ubat tu kita kena pakai fikir bersama. Fikir bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita. Hati kita ni hati kita ni kalaulah kita tak jaga, punah. Pada punah, bukan punah kepada hati, semua amalan pun punah habis. Dia masuk riaksa, bilicin. Saja habis hak kita dah buat. Saja habis kita dah buat. Kita buat ada banyak dah. Riak pula dah. Tani buat mandi tak ada banyak dah. Makan bubuk pula dah. Bawa nak tanuk, tak ada. Ada hatah saja. Ada kulit saja. Isi tak ada. Buku riak ni sebab tu kita jaga insya-Allah Ta'ala. Sambung sifat yang lain pula yang Imam Ghazali sebut, iaitu al-ujbu. Al-ujbu iaitu sifat bermegah. Tu perasa dengan diri sendiri, puasa kata dia tu molek lah. Ni benda bahaya belaka ni kali itu kita mengaji dah 2, hasad, dan juga yang kedua riya, yang ketiga al-ujbu. Insya-Allah sambung. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Masuk dah. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang haram bagi orang yang mari haid dan nifas, kita baca dah 5. Apa tik 5 ni? Yang pertama semaya, yang kedua puasa, yang ketiga baca Quran, yang keempat tepuh Quran dan bawa Quran, yang kelima masuk masjid. Masuk masjid, malaikat lalu lepas tak apa, waktu kita baca dah. Kemudian hari ni yang ke-6 wasadisu, dan yang ke-6 yang haram bagi orang yang marihi dan nifas, iaitu at-tawaf, tawaf keliling Kaabah. Farduhu, tawaf fardu. Fardu ni iaitu tawaf umrah dan tawaf haji, fardu. Wa wajibuhu, dan wajibnya, wa nafluhu, ada gak sunat. Tawaf sunat ni dia tawaf saja-saja tawaf. Dia naik ke Mekah, buat haji siap, buat umrah siap. Waktu pun nak pergi semaya, nak tawaf tawaf niat tawaf sunat. Supaya juga. Tak boleh juga tu pun.
Sawa'un akana fi dhimnin nusukin am la, tak kira dalam ibadat haji ataupun tidak. Layan ni ibadat haji tu ada tawaf ada dua, tawaf kudung dengan orang Mekah tahulah, tawaf kudung dan juga tawaf haji, tawaf wida. Kali itu tak kira hok sakut dengan tawaf haji ataupun tidak. Tidak ni tawaf saja nak tawaf. Ya, kalau kita masuk masjid lain sunat maya 2 rakaat tahiyat. Manakala masuk masjid Haram, tahiyat dia tawaf. Soalnya susah sikit dah ni nak tawaf ni tu. Dalam benda tu panggil dalam benda dia panggil istilah dia model. Mana lepas pada bawah tu dia nak masuk tak boleh. Melainkan kena pakai ihram dah ni. Kalau nak pergi pakai baju ni saja nak pergi tawaf dia tak boleh masuk. Yang melon ni, yang dulu tak apa. Ni. Jadi bubuh pergi. Saudi pun dia bubuh. Yang dulu kita pakai baju biasa ni masuk nak pergi tawaf dalam gelong tu dalam benda tu bawah tu padai tak apa boleh masuk. Tapi kalau yang melon ni nak masuk dalam tu nak pakai ihram. Pak kita tak ada niat ihram nak pakai ihram mana tipu dah. Nak tipu nak masuk ada tu. Pakai ihram saja. Tuan ada niat apa boleh masuk. Baru boleh masuk. Yang melon ni dia bubuh. Masa demi masa boleh dia orang korang tu dah. Baik. Kali itu nak tawaf saja itu boleh dah ni nak tawaf atas. Apa yang tiga tu luah. Wah, pusingnya dia luahan. Jauh sikit tu. Maka tawaf tu supaya tu juga kena ada asmaya juga. Tak ingat dah. Ambil dalil mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hadis Nabi lah deh. At-tawafu, bermula tawaf itu bimanzilatis solah, mengambil tempat semaya. Makna serupa dengan semaya. Tawaf serupa dengan semaya. Makna kata ini kena ambil semaya serupa dengan nak semaya. Tawaf. Ini tempat orang haji mengaji mazhab lain ni dah. Sebab syarat nak tawaf kena ada air maya. Syarat hak semua tu kena ada. Tutup aurat, kena suci daripada najis, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Ni hadas besar dia dah suci. Sebab tu kena ambil semaya pengadik ni dah. Semua syarat ada. Semua dengan semaya dah. Baru kita pergi ke Mekah, mazhab Imam Syafi'i ni dia. Apabila kita ambil semaya, kita tepuh dengan retin tu, jatuh lalu dah. Kelain, tak kelain, jatuh mata. Tak ada kira lah mana. Lah ni pun supaya kita ni. Kita ambil semaya tu baik pada jamai, retin nak masuk jamai, retin kita ni. Isteri kita nak masuk jamai, tepuh bahu, jatuh. Tak kelain pun jatuh mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudah lah jatuh lah tak kira lah mana pun. Pak bagi ke Mekah orang ramai, tak ada royak ada orang Mekah ni yang beriuk mengapa dah. Pak tina jatuh tawaf tempat dulu ya tak lagi, tina tawaf sini jatuh tak ada tempat dulu. Kita pula pakaikan ihram, tangan duduk luar. Tepuh tak kena royak, ikut tepuh. Ada tepuh jatuh kat semaya. Baru jatuh semaya, mazhab Imam Syafi'i kena pergi ambil semaya, mari mula situ semula. Jadi tak tahu bila nak sudah lah. Tak sudah semua, tepuh semua. Sebab tu kita pakai mazhab Imam Malik ataupun mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik tepuh dengan retina dengan syahwat baru jatuh. Makna tepuh dengan geruk syahwat dalam hati, dalam perasaan baru jatuh. Tapi tepuh tak kelain tak jatuh. Itu mazhab Imam Malik. Manakala mazhab Imam Abu Hanifah tepuh biasa nak jatuh. Tepuhlah mana pun tak jatuh, malaikat bersetubuh so jatuh. Dia tafsir kalimah aulama stumunisa dengan setubuh. Banyaknya kita doakan mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam hati kena mengaji semaya cara dia. Tepat tak supo yang ada.
Hak besar-besarnya tempat sapu kepala. Tak sepuh. Kita 3 orang pun sah dah. Dia tak boleh kena 1/4, 1 robok daripada kepala baru sah. Sebab itu ulama kata buat semua hak sunat mengandungi dah dalam mazhab hak Imam Abu Hanifah. Pas kita taklid mazhab dia, tak apalah, tepuhlah mana pun tak ada. Terah. Sudahlah. Itu tak sudah, jamin tak sudah. Tak sudah. Nak nusuk macam mana tak sewi sudah, nak sudah tak tepuh dah. Tak boleh hadi. Kali itu tawah supaya semaya, nak ada semaya. Kali itu orang mari boleh tak semaya? Tak boleh. Bukan haram, begitu juga tawah. Hanya Nabi kata illa anna Allah Taala halla fihi al-kalam. Hanya beza tawah dengan semaya, Allah Taala kecek. Mana kecek dengan benda percakapan lain pada percakapan semaya. Dari semaya nak kecek lain tak boleh. Nak kecek hak semaya tu ya, zikir-zikir nak Al-Quran boleh baca tu ya. Tapi le tawah boleh nak kecek hak lain. Maka Nabi kata faman takallama, maka barang siapa bercakap masa tawah, fala yatakallamu illa bi khairin, maka janganlah dia bercakap melainkan hak baik. Nak buat kecek rata dan tawah tak boleh. Baik dia. Tu sangat tepuh. Jalan saja 7 kali. 7 keliling. Sahrak, sah. Nak kecek rata jalan 2 orang, nak kecek nonai buah tak boleh, tu tak boleh hadi. Bukan tak boleh mana tak sah, mana makruh lah gitu. Nabi kata kecek molek maknanya baca doa, zikir, selawat. Lagilah le tawah ikut nak kata apa. Tak ingat lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 7 kali tu baca tu, apa dia nya? Tak ingat tu, baca ayat kursi, lagi nak berdoa apa? Bah doa bahasa Melayu, lagi nak berdoa mana pun boleh, tak ada apa. Tu dah. Yang iso baca kursi tu tu lagi. Dah. Kita dengar banyak menyupuh bodoh, duduk depan Kaabah duk menyupuh. Orang tu tepuh, mata ni tepuh aku. Tak boleh bercakap lagu tu. Jaga-jaga dah. Nabi kata faman takallama, barang siapa bercakap masa duk tawaf, fala yatakallam illa bi khair, maka janganlah dia kecek malaikat baik. Mana berdoa, selawat, berzikir gitulah. Nak baca Quran pun tak apa. Tu. Hanya kita nak sini tawaf supaya semaya. Kerana syarat dia nak suci daripada hadas kecil, kena ada maya. Suci daripada hadas besar, nifah, junub tak boleh juga. Tawaf dah. Kemudian kita masuk as-sabi' yang ketujuh. Yang ketujuh saya kata al-wat'u, bersetubuh. Orang mari tak boleh nak setubuh. Bersama insya-Allah. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Zidna Allahumma ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina al-malhaqqun 'alaina lil mu'minin mu'minat al-hayya minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.